Welcome guys, part 3. Sebab tadi kita tutup je. Tak tahu kenapa. Maaflah saya buat video ni banyak sangat. Tapi sekarang ni dia dah jadi. Korang dah jadi. Nak buka, nak tu je. Jom kita letak air. Sebab kita nak basuh apa ni, sponge kita fit tu kan. So kita nak letak air. Sekejap. Air dia dah. Ni bekas nanti nak buang tu. Okay. So, jom kita buat. Okay guys, sekejap. Sebelum tu, kita nak ambil sponge kita. Kita dah ada shampoo dengan sponge skin TV. Okay guys, tanpa buang masa, jom kita basuh. Okay guys, jom kita basuh. Ada air tau dalam tu. So, okay, korang nak tengok tak dia berkesan? Sekejap. Okay, sekejap ni berkesan. Jom kita letak. Sebelum kita letak, kita kena letak sabun. Susah lah. Satu pegang ni. Sekejap kita nak letak sabun. Kita letak sabun. Guys, kita dah letak sabun. Tengok ni. Okay guys, kita dah letak sabun. Dah letak. So, tanpa buang masa, jom kita tengok berkesan ke tak. Wish. Jom masukkan. Bye-bye. Masa agak cukup lama untuk keringkan. Korang tengoklah betapa bersihnya. Jom kita letakkan. Kita akan air dia keluar. Tuah lah air dia ni. Okay
guys. Airnya bocor. Sebab dia kena ada scroll kat tengah-tengah ni. Air dia keluar. Kita kena buat dekat bilik air. Ni semua dia punya scroll tu tak reti nak duduk. Okeylah korang sampai di sini saja video saya. Nanti saya buat part nanti dekat shorter pula. Sebab saya nak pergi mandi dengan ni sekali. Okeylah, bye. Assalamualaikum.